Mangsa kebakaran saluran gas di Putra Heights yang berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS Masjid Putra Heights berpuas hati dengan kemudahan dan operasi pusat itu, kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Beliau yang melawat mangsa di PPS itu hari ini berkata kesemua agensi kerajaan yang terlibat juga terus berusaha menggembleng tenaga untuk memastikan keadaan di situ kondusif kepada mangsa. Setelah saya mengeluarkan arahan kepada Ketua Pengarah JPN dan Ketua Pengarah Immigration untuk bersegera membuka kaunter bagi menyelesaikan isu dokumen. Saya dengar sendiri tadi dan sebahagian besar boleh kata semua mereka mengambil peluang itu. Seawal hari kedua mereka dipindah di sini dan kaunter immigration dibuka, kaunter pendaftaran dibuka dan mereka menzahirkan rasa bersyukur dan terima kasih. Bila saya berjumpa sendiri dengan keluarga mangsa, sebahagian anak-anak mereka masih menghadapi trauma itu walaupun insiden ini sudah beberapa hari. Di situ kita dapati bahawa peranan kaunselor itu sangat penting. Saya sempat berbual dengan mereka tadi dan beberapa kes yang mereka sampaikan itu, dan itu menunjukkan bagaimana sifat kerajaan madani itu betul-betul menterjemahkan nilai ihsan, nilai prihatin, concern